Mergencos. Kau macam biasa lambat tak kita tahu kena marah lagi dengan grandpa. Harap kali ni mood dia baik lah, tak marah orang. Kalau dia marah tu dia tekan, aduh talangan nak ikut lah. Putui nyawa. Jom. Malam minggu rendah-rendah lah. Okey, sampai. Aku macam biasa lah, lambat. Orang dah masuk kelas, kita baru nak sampai. Mesti lambat 5 minit. On time. Assalamualaikum. Yang berani cakap on time. Okey lah, 2 minit lambat. Kau tadi, kau apa? Awak tak kenal. Tak. Kenal. Ini nama dia. Dia Razikul Lagu. Cuma dah juga tu. Dia ni. Kenapa orang tu? Memang bagus. Oi, meriah lah kat sini. Macam-macam jual. Kayu api pun ada jual. Kau nak beli kayu api boleh main sini. Kan jual kayu api bakar lemang. Okey, kami nak pergi ke Murib. Buat Murib loop. Dalam 100 km cukup ah. Malam-malam bulan puasa. Kedai lemang tu. Mana? Lemang. Kedai lemang tadi tu. Balik lah, balik. Lain macam dia lemang tu. Balik kan kita makan situ. Kan? Ada kita orang berenam hari ni. Pelan-pelan je lah. Last ride sebelum hari raya. Tak tahu hari raya hari apa. Tengok kalender awal-awal tu dia tulis hari Sabtu. Tengok kalender baru dia kata hari Jumaat pula. Mampus. Jangan raya terkejut pula. Okey. Okey, kita orang jalan dulu. Harap-harap tak ada apa yang berlaku lah. Okey, jom. 오늘따라 모든 게 지겨운 것만 같아 저기서 나가는 사람들 같은 표정들 짓고 있잖아 의미 없이 흘러가네 이 하루엔 네가 필요해 어디로든 떠나볼까 저기 넓은 길을 따라 설레는 마음 가득 안고서 아무런 생각도 하지 말고 저 깊은 곳으로 뛰어들어볼까 아주 잠시 눈을 감고 하나 둘 숨을 머금고 붉게 물든 일거리를 짓는 마음 가는 대로 훌쩍 다른 vibe 조금씩 다가오는 밤을 따라 마음 가는 대로 let's ride 밝게 닿는 bottle dry 여기 red and vibe 끝없는 네 밤 위로 fly high 아무 걱정 말고 let's fly 네 밤을 향해 red and vibe 둘만 아는 곳으로 너와 나의 paradise Orang suruh kurangkan laju. Mereka bertambah laju pula mereka ni. Tak boleh pakai nama kaki perang ni. Jom. Welcome to KLI Sepang. Kat sini memang banyak boleh terbang lah. Ni basikal pun dah nak terbang ni. Letih. Okey, macam biasa, malam-malam mesti ada pemeriksaan polis. Pastikan ada lesen. Protect semua hidup bila sampai dekat ni buat muka alim sikit, senyum sikit. Terima kasih. Okey. Itu cara dia. Bismillah banyak sikit. InsyaAllah lepas. Okey, jom. Jalan dulu. Kurangkan laju. Mereka ni semua laju kurang laju pun ni laju.
Adanya kita orang hormat orang tua. Orang paling tua duduk depan sekali. Paling tak kuat duduk belakang lah. Tak kuat duduk depan walaupun dia tua. Power. 63 tahun. Okey, jom. Salam Aidilfitri. Kita tinggal lagi berapa hari ya nak puasa? Kurang dari 10 hari lagi ya nak puasa. Dan kita dah masuk ke 10 malam terakhir. Semoga ibadah kita di hujung-hujung Ramadan ni jadi lebih baik dan lebih dirahmati Allah lah. Dan semoga kita bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Okey. Jom kita kayuh lagi. Sungai Pelek. Cik Jin buat pos tu. Dah sampai ke Tanjung Sepat. Dalam ada jembatan tu. Kau panggil Lovers Bridge. JT lah, macam JT. Lain kali lah kita pergi tu, malam tak nampak. Jom lapar ni. Mana dia kedai makan? Sempadan daerah Kuala Langat. Dalam flat ni boring kan. Hang kena kayu tak berhenti. Angin kuat pula. Aduh. Aku cukup tak minat jalan-jalan flat ni. Baik dah rolling-rolling sikit, best. Naik turun. Penat sikit tapi tak apa. Ni non-stop pedaling ke. Kuala Langat. Selamat datang. Welcome. Kita dah sampai ke Batu Laut. Kilometer ke 60. Daripada nilai 60 km sampai ke Batu Laut. Tak tahu ada apa sini. Aku pun jarang-jarang datang sini, baru sekali dua datang. Selalu lalu je, tak nak singgah. Kempa nak ajak mandi laut kot. Nak mandi laut ke apa ni? Berendam kejap lah. Kau main laju lagi semua. Aduh, mentang-mentang dah nak raya. Tak bagi can lah dia orang ni. Okey, teriak jap. Pantai Batu Laut. Ini baska-baska champion semua ni, tengok. Yang ni ada S-Work. Sini ada Kelnago. Ni Pogacar. Pogacar KLIA. Gambar air pun air surut. Ni Gusto. Tak ada air Air tak ada lah. Apa pasal tak ada air? Air tak ada, tengok tu air tu sekarang itu laut. Sikit jam ada air ada naik. Laut pun ada puasa ke? Air ada turun. Ada jam dia naik, ada jam turun. Serupa kita punya hidup lah. Ada jam kita naik, ada jam kita turun. Serupa tu roda pun pusing. Ni macam ada kita atas. Ada atas, ada bawah. Sahur punya jam dia naik Okey, kita dekat Batu Laut. Lagi kita cari tempat makan kejap. Lepas tu kita makan lah. Hari ni relax je. Tak teruk sangat lah. Tadi datang tak lambat sangat. Lambat 5 minit dia. Hari tu lambat 10 minit. Itu yang dia marah tu. Dia tarik, ya Allah. Hai. Habis nyawa lah. Kali ni dia ada ampun sikit lah. Terima kasih lah Gempah. Semua geng-geng power ni. Laut Mana kedai makan ni dah lapar Perut dah bunyi-bunyi dah tadi.
Tak tengok kiri kanan. Bahaya anjing ni pun. Tengoklah kiri kanan. Hei. Oh, ni rumah anak-anak sidik tu. Selalu dulu kecil-kecil dia tengok kartun, nak baca komik kan. Kat belakang tu rupanya monumen anak-anak sidik. Barulah tahu. Banting, kita dah sampai ke Banting. Lagi berapa kilo nak sampai Nilai ni eh? Maybe dalam 20-30 kilo lagi nak sampai Nilai. Mungkin pukul 3 kot. Sekarang pukul 2.30. 2.30 kat Banting. Mungkin 3.30 sampai Nilai. Kita sahur jap. Lepas tu balik lah. Cukup lah kayuhan untuk bulan Ramadan ni. Baru 2 kali kayuh saja. Kurang motivasi sikit lah bulan-bulan puasa ni. Tak apalah. Kita fokus pada ibadah sikit kan. Lepas raya boleh kayuh lagi. Tak masalah. Jom kita kat Banting. Dataran Banting. Dari Pekan Banting. Dah nak balik, dah nak balik. Pukul 2.30. Belum raya dia dah ajak makan lemang lah. Dahsyat kempat. Jom. Kena try ni lain kali. Banting. Ni satu-satunya bukit dekat Banting. Flyover Banting. Kalau tak jalan dia tu flat ya. Tak ada bukit langsung. Ni baru jumpa bukit satu. Jelah panjat. Panjat le. Boleh tahan juga. KM berapa ni? 80 dah. Lagi 30 kot. Sampai Nilai. Jom. Datang ke Sepang. Dah nak sampai Nilai. Sepang, lepas Sepang Nilai. Lepas tu kita balik lah. Jom. Dia tengok bulan. Subhanallah, cantik. Bulan sabit. Lawa. Dah nak raya, bulan jadi lawa lah. Ni pak kata raya hari Jumaat pula dah. Tak tahu nak kata. Kalau raya hari Jumaat kalut lah. Hari tu tengok kalender dia raya hari Sabtu. Tengok kalender baru ni dia kata hari Jumaat pula. Apalah, kita tunggulah. Tunggu tengok anak bulan nampak ke tak nampak. Apa-apa pun ucapkan selamat hari raya. Maaf zahir batin. Semoga puasa kita ni diterima Allah dan diberkatilah hidup kita. Semoga kita punya ibadah tu dan segala apa yang kita buat tu menjadi kita punya pemberat di akhirat nanti lah. Okey lah, ke kayu lagi. Dan nak biar nak balik lah. Jom. Question marks, the broken hearts. I went home my life without you. Something right could be so wrong. Carry on, cause I know I have to let you go. I know it's bad to take a leap into my world of fantasies, but we will make it all the way somehow. But I know now when I wake up, I just have to put my feet back on the ground.
tamatlah pondo Ramadan kita. Baru 2 kali kayuh bulan Ramadan ni. So tinggal tak berapa lama lagi lah kita nak berhari raya. Di kesempatan ini aku sekali lagi nak ucapkan selamat hari raya. Maaf zahir batin buat semua. Untuk yang nak balik kampung, hati-hati memandu. Jangan laju-laju sangat. Ingatlah orang yang tersayang. Yang mana yang akan terstuck dalam jam tu, redha je lah nak buat macam mana. Itulah berhari raya di jalan raya kan. Simpan buat memori je lah Untuk budak-budak jangan main mucun, bahaya. Main bunga api tak apa. So stay safe, enjoy yourself, smile always. Kita jumpa lagi nanti lepas hari raya. Okay, bye bye, jumpa lagi.